Nah. Ya. Macam mana nak? Kisah itu Apa? sebenarnya tak adalah. Tak ada. Apa dia? Okey, sebenarnya Lan Solo. Kau tak dengar kan aku cakap apa ni? Apa tu? Tak dengar kan? Korang tak dengar kan? Tak, sebab saya tengah dalam kemanuan. Apa? Kau datang sini kau kena cakap lagi 9 tu tahu tak? Dah okey lah. Kau cakap sini. Peminat kau semua orang Sekarang 9. ada yang dulu orang nak koi. Siapa? Siapa? Ada. Alah kau. Duduk dekat apa nama kamu kan? Kau ni suka baik kontroversi lah. Tak ada. Sebab saya pernah menyanyikan lagu Pelamin Anganku Musnah depan dia dulu. Musnah. Tak macam ni. Sebenarnya Lan Solo ni dia digilai oleh ramai remaja-remaja dululah. Oh, dia kan orang gila. Sebab kau masuk susah lah dah cakap di sini kau follow lah ya. Kau ikut je lah ya. Dan ikut je. Dan follow. Tak sebab dulu dia selalu show kan Nana kan. Okay, show funfair. Funfair yang diceritanya. Yolah. Apa? Kau dulu selalu show funfair. Kau lah kira duit shilling kan bawa ni duit show. Ya. Dia orang bayar pakai duit shilling je. Dulu bayar shilling guni pun ada. Tapi tak payahlah kau cakap ni sebenarnya. Bau bunyi kan. Bubui mulut ni. Alright, gula-gula. Okey, gula-gula je. Baiklah. So kita sebenarnya kita nak nyanyi lagu yang Lopeh ni. Tak, kita nak sambung bergurau. Lama betul nak gurau ni. Yelah nak gurau lepas ni kan. Kau lupa ya. Jangan lupa. Minta maaf banyak. Okey, mohonlah kita gurau sama-sama ya. Boleh? Baiklah. Okay. Saya cuba bergurau, okey? Kita bergurau sama-sama. Tak pernah bergurau dengan Nana. Agak-agak dia tak hafal tu, korang tolonglah nyanyikan ya. Baiklah. Okey, cubalah gurauan berkasih. Dentorai ya. Okey. Ini dia Lopeh. Itulah Lopeh. Aduh, nakal gila. Itulah dia cakap dia tak pandai nak bergurau. Dia Lopeh habis je. Ya. Tak apa. Semua faham kan? Tak kisah kan? Kalau orang pun dia faham satu perkataan je. Anggaplah kat sini semua boleh faham perkataan. Banyak perkataan sikit lah. Nampaklah improvement tu. Nampak. Sebab tu orang cakap satu perkataan je dia faham. Apa tu? Apa perkataan tu? STUPID. Dia cakap macam tu. Malam tu lah. Yelah kan. Harap-harap malam ni. Dan pendengar kat tu. Dan orang tu ayat tu ya. Dia ingat orang yo. Okey, tak apa. Kita maafkan Lan sebab dia tak hafal lagu tu. Tak apalah kan. Dia tak pernah bergurau. Tak apa. Jadi Lopeh kita tak payah gurau benar lah. Ya? Ya. Okey, nampak kan? Kita tahu je lah. Tahu ya. Nanti pisau bona nak naik pula. Yo. Okey, kita nyanyi tahu lagu ni. Sebelum tu, boleh tak nak ambil kesempatan sikit? Jangan. Tak payah ambil kesempatan. Di khalayak ramai tak apa. Khalayak ramai okey. Boleh sila. Dia nak ucapkan selamat menyambut tahun baru 2018 buat semua. InsyaAllah mudah-mudahan moga-moga hari-hari yang mendatang lebih baik dan lebih baik dan terus baik. Okey? Amin. Untuk kita semua. Selamat tahun baru semua. Sekejap lagi. So ni dah tinggal kenangan ni. Tinggal kenangan. Kisah kita dah tinggal kenangan. Semuanya tinggal memori sahaja. Baiklah. Kau sana sikit. Dah tinggal memori tak payahlah duduk memori. Okey. Balik Okey. So kita tinggalkan semua dengan lagu ini yang memang aku kena nyanyi. Pergi mana-mana tak boleh tak nyanyi. Betul? Tahu. Betul. Okey. Jadi kita nyanyi sama-sama lagu ni. Kau rasa apa lagi? Rasa rindu. Nampak? Dia torai lepas. Kita nyanyi sama-sama. Ini 9. Boleh ya? Kau kampung kan? Nyanyi sama-sama. Telah ku cuba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai
Okey, semua menangis. Lagi kuat. Okey, dia kuat, dia kuat. Okey, kalau boleh semua nyalakan light. Sebab lagu ni macam konon-konon sedih lah kan. Abang sedih-sedih 2018 menanti. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi untuk Nana dan Lan Solo. Nana dan Lan Solo lagi. Tahun depan. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Sambutan daripada warga-warga Negeri Sembilan. Dan minta maaf Nana ada sakit tekak sikit hari ni. So hopefully korang semua enjoy lah semasa ni. Enjoy, kita enjoy semua. Dato' Adnan enjoy, kita enjoy. Nana enjoy, kita enjoy. Okeylah, jadi bermula dari sekarang kita bersiap sedia. Mungkin agak suluh silau di depan sini, tapi nampak gayanya hampir ke jam 12.30 malam. Kita standby, kumpulkan perhatian di skrin LED kita. Akan ada timer nanti. Saya rasa hanya tinggal 1 minit saya lagi. Dato' dan juga Nana, Cik Nazir dan juga saya pun kita gambar dulu. Dato', Nana di hujung sana. Thumbs up semua. Standby with new hopes. The time has come. Get ready. 30 saat dari Persma sekarang. Negeri Sembilan bersiap sedia. Kita akan buat countdown. Mari. Standby semua. Selamat datang 2018.
Membukakan udara sekali lagi. Ya. Berikan surat